Ada orang kata simpan emas ni tak untung. Hakikatnya, silap itu bukanlah pada emas tapi cara mereka menyimpan. Ramai orang tunggu gaji besar baru nak bermula. Hakikatnya, simpan emas tak perlu tunggu pun gaji besar. Walaupun 100 sebulan, kalau konsisten tetap jauh lebih berkesan daripada simpan besar tapi jarang-jarang. Tips pertama yang saya nak cadangkan, asingkan sekurang-kurangnya 10% pendapatan anda untuk simpanan emas. Biar sikit tapi konsisten setiap bulan. Tips kedua, gunakan akaun emas Gap Public Gold dan aktifkan auto debit. Bila kita buat auto debit, kita boleh simpan emas tanpa perlu fikir, tanpa alasan dan tanpa culas. Tips yang ketiga, bila simpanan dah cukup, keluarkan emas fizikal tersebut. Kalau dah cukup 4.25 gram, 5 gram, anda boleh keluarkan emas fizikal tersebut dan pegang sendiri. Ni, percayalah, bila emas dah ada di tangan, semangat nak menyimpan tu jadi lain macam. Tips yang keempat, wajib tambah ilmu. Saya sarankan baca 2 buku ini, buku Wang Emas dan buku Misi Bebas Hutang oleh mentor saya sendiri, Tuan Muhammad Zulkifli Syafi'i. Tips yang kelima, join webinar eksklusif Membina Sejuta Pertama. Dekat sini, kita belajar daripada orang yang berpengalaman supaya kita tak silap dari langkah yang awal untuk mula simpanan emas. Cuba bayangkan ya, kalau tuan-puan beli emas tahun lepas, harganya sekitar 400 1 gram. Hari ini harganya sudah lebih 600 untuk 1 gram. Tapi kalau kita menyimpan tanpa ilmu, kita tetap akan tersilap langkah dan kerugian. So, bagi tuan-puan yang betul-betul nak mulakan simpanan emas dengan cara yang selamat dan tersusun, isi borang sign up dan saya akan bantu tuan-puan menabung dengan konsisten.